Baiklah semua, saya nak beri peringatan awal. Tugasan akhir kamu akan menyumbang sebanyak 40% daripada markah keseluruhan kamu. Ini bukan tugasan main-main. Ini akan menentukan sama ada kamu lulus secara yakin ataupun sekadar cukup makan. Copy paste, tiru tugasan orang lain, beli tugasan dalam online, itu semua bukannya cerdik. Itu semua curang. Saya dah sediakan garis panduan di portal online. Baca, faham dan buat dengan jujur. Saya nak tengok siapa yang betul-betul ada nilai dan bukan sekadar nama dalam senarai kehadiran. Kerja ni kita buat betul-betul tau, ikut piawaian. Walaupun lambat, tak apa asalkan kita amanah. Aku tak nak nanti, memanglah markah kita tinggi, tapi tak berkat lah. Sebab kita kira tak buat kerja dengan amanah. Betul tu, tapi Farid cakap dia ada jalan mudah. Dia ajak aku masuk grup dia. Katanya tak perlu buat semua dari awal. Sebab dia ada nota lama, cuma ubah suara sikit je. Serius lah, takkanlah ubah suara sikit. Tu bukan buat tu kita kira potong jalan. Aku tahu, tapi aku penat lah Aiman. Kelas banyak, assignment bertimbun. Kadang aku rasa macam nak lepas tangan je. Aku faham sebenarnya, tapi kalau kita tak buat nilai integriti dan amanah ni, siapa lagi nak buat? Nanti kita habis kerja pun, kita tak ada keberkatan. Alah geng, relax Aku ada tugasan tahun lepas. Kau tengok je, nanti kau tukarlah ayat-ayat sikit bahagian objektif berapa tu kan. Ni pun aku ambil dari sini je. Dia tukar-tukar lah. Doktor tak perasannya ramai-ramai tu kan. Betul tak? Betul, mantap dah kau. Lagi cepat saya lagi bagus. Malas lah aku nak fikir semua benda tu. Betul, lagipun sistem berat sebelah. Kalau kita buat lebih pun tak dihargai. Kalau kita buat cara mudah, dapat markah. Asalkan dapat markah. Tapi bukankah ni kira macam meniru? Kita tak buat sendiri pun, macam tak jujur dengan ilmu. Alah Yana, setakat benda macam tu ini semua strategi lah. Bukan mana dia meniru. Kalau tengok orang lain tu semua ramai tak buat lah. Benda semua se, relax lah. Ini kalau kau buat macam ni, makin lama makin tinggal lah kita. Ilmu ni mana-mana boleh dapat. Betul. Ni apa benda ni? Ni tugasan senior semester lepas. Muhammad Farid bin Mazlan. Oh, ni kerja kau selama ni. Kau nak meniru apa ni? Kau tengok nasib kau macam mana. Jom. Kita nak kafe kan? Jom. Pergi mana ni korang? Oi, Farid. Kau tahu apa yang kau buat sekarang? Apa yang kau buat? Apa yang aku jumpa kan? Kau tahu tak kau dah rosakkan nilai integriti? Kau nak koyak lah dengan benda-benda macam ni kan? Aku pun dah bincang dengan bulan tu. Lepas tu kau nak koyak apa yang kau rasa bagus sangat kan? Kalau kau rasa bagus kan? Kau nak report nama aku kan? Kau pergi report lah kat doktor. Hukum kawan-kawan nanti, kawan-kawan benci kau. Masalahnya cerita dia sekarang ni, kau tahu tak, kalau kau nak survive, kau jangan guna cara kotor. Aku faham je, orang-orang macam kau ni bukan bijak sangat. Dia cari cara-cara kotor nak buat kerja. Boleh study, boleh buat benda, tapi kau jangan guna cara-cara macam ni. Saya dah semak semua tugasan dan saya kecewa. Tugasan ini hampir 80% sama dengan tugasan tahun lepas. Dan bukan seorang pelajar yang terlibat, hampir semua pelajar terlibat. Farid, saya percaya awak seorang pelajar yang ada potensi besar. Kalau awak tak ubah cara fikir, awak bukan sahaja rosakkan diri sendiri, tapi merosakkan orang di sekeliling awak. Saya dah serah perkara ini kepada pihak pengurusan akademik. Tindakan tata tertib akan diambil. Kau siap tak finish? Aku datang sini nak minta maaf lah. Aku nak minta maaf. Apa yang aku dah buat semua ni, aku sedar lah. Lepas doktor cakap tu. Bagus lah kalau kau dah sedar. Aku dah lama maafkan kau sebenarnya.
benda yang kau buat tu tak bagus. So sekarang ni jom kita study sama-sama, kita jaga nilai integriti kita. Korupsi bukan hanya rasuah besar. Ia bermula dari perkara kecil, salin tugasan, tipu kehadiran, minta tolong siapkan kerja yang bukan hak. Bila integriti dihancurkan dalam pendidikan, masa depan akan roboh dengan sendirinya. Sekian saja video dari kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.